Betul ke kalau contoh kita tak lepas syarat KPI Koko, tak dapat sijil Koko? Sebelum kita mulakan kerja baru, kita drop dulu customer punya barang. Ni yang transkrip tu. So hari ni kita nak ambil transkrip core curriculum. Jom, let's go. Mesti antara korang ni ramai tak ambil lagi kan? Kenapa korang tak ambil lagi? CJ ni kadang penting juga tau. Assalamualaikum. Mana apa lagi kau ni? Ganggu ke? Macam ramai ni. Tolong. Fakulti FSKIK. Nah, Banyak ke? dua dia. Duduk FS Ah. AT23 dengan AH17. 8335. 179. Alright. AT23 6766 235. Itu saja. Cek nama Norika alias dengan Nur. Belum, alright dah. Thank you. Nak tanya, diorang kata betul ke kalau contoh kita tak lepas syarat KPI Koko, tak dapat sijil Koko? Tak ada kan? Tak ada dengar benda tu kan? Betul Yes, Memang bagi kan? memang bagi. Diploma dengan degree kan? Apa syarat yang tak lepas Koko tu? Mana saya tahu. Agaknya tak, orang kata apa, tak melebihi CHEM 123 kot. Tak siapa tak cakap kan. Kalau nak convo kena CHEM kena 123 baru dapat convo, orang kata macam tu. Ni betul ke? Tak ada kan? Tak pernah dengar kan? Tak ada lah. Okay, right. Tu je. Nak dapat confirm je. Oh, itu je kan? Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Alright guys. Dah dapat lah sijil Koko. Gitu.